Gimana kalau aku beli mobil sekarang semua ya? Berapa? Semuanya. Iya, berapa? 7 juta. Iya. Oke, bungkus semua kita bagi gratis-gratis, boleh? Beneran. Sekarang kami berada di pasar 5 jual kuih saja. Pantang ni kuih. Kuih safar je. Orang Malaysia banyak datang ke Jakarta sebab orang Malaysia banyak duit. Turis Malaysia itu tercengang saat jejakkan kaki di pasar Indonesia yang disebut-sebut sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, penuh dengan deretan kios tekstil warna-warni yang menjual kain batik, songket, sutra, hingga brokat dengan harga jauh lebih murah dibanding negaranya. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong pasar sambil menawar kain panjang untuk oleh-oleh, takjub melihat variasi corak dan motif yang seolah tak habis dipandang. Ada juk turis lain sengaja berkunjung ke pasar khusus kue tradisional yang menjajakan jajanan basah dan berbagai kue kering khas Nusantara yang mungkin tak ada dijual di Malaysia, membuat mereka antusias memotret dan mencicip satu persatu. Salah satu turis bahkan mencicip kue lapis yang rasanya sangat enak dan harganya pun begitu murah hingga membuatnya tercengang, tak sampai RM1 pun. Sekarang kami berada di pasar 5 jual kuih saja. Pantang ni kuih. Kuih safar je. Mari kita lihat. Oh, macam mana nak beli? Susah gila. Banyak gila lah kuih dekat sini. Dari Pak pun ada. Ada. Semua kuih je korang. Kuih je. Nasi tu kan? Tempat panas. Wajib. Misalnya dahulu. Okey tak? Manis. Manis. Okey. First time saya nak makan kek yang berharga RM2,000. Oh, Surabaya. Tadi lapis. Itu lagi lapis punya. 100. Okey, lapis. Okey. Saya tak boleh nak brain lah. Kenapa awak tak boleh break? Benda sama. Boleh. Batu pun sama. Harga lah ada sikit beza. Awak tengok sana. Awak tengok sana. Tengok saya. Okey, set. Kuih-kuih juada yang ada di sini. Kat mana lagi nak cari tempat yang semuanya kuih? Lepas tak? Lepas? Yes. Kulit kuih. Peluh weh. Ini bang betul. Kalau orang Malaysia nak beli belah di Jakarta, nak beli baju batik murah, baju harian murah atau apa-apa saja barang yang murah, mesti mereka akan singgah di Pasar Tanah Abang. Ini adalah antara pasar yang terbesar di Jakarta. Jadi hari ini saya akan bawa anda semua masuk ke dalam. Yuk! Pasar Tanah Abang merupakan salah satu pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara dan antara pasar terpenting dalam sejarah kota Jakarta. Dibangunkan lebih 289 tahun yang lalu, Pasar Tanah Abang ini dibina pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia oleh Justinus Vink pada tahun 1735. Pasar ini pada mulanya dikenali sebagai Pasar Sabtu dan hanya buka pada hari tersebut. Kini, pasar ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 petang, menjual pelbagai jenis barang dari aksesori, pakaian, kelengkapan haji dan macam-macam lagi. Tips dia dekat sini, kalau dah jumpa kedai yang kita suka, kita beli je. Sebab kalau dah pergi tempat lain, confirm tak jumpa balik tempat tu. Salah satu tarikan di sini juga adalah pakaian batik Indonesia. Harga dekat pasar ni pun murah-murah. Lagi murah kalau dibeli secara borong. Dan selalunya tawar-menawar pun boleh. Pasar ini elok datangnya pada hari Isnin hingga Jumaat sebab akan sesak pada hari Sabtu dan Ahad. Tetapi walaupun masih ramai yang kunjung pasar ini, bagi peniaga Regina yang sudah berniaga lebih 10 tahun, ramai yang masih suka beli barangan online yang dianggap lebih berbaloi. Ya, menurun sih. Menurun nggak kayak dulu ya. Lumayan. Nah, sekarang karena ada online kayak gitu, ya menurun aja. Kawasan Tanah Abang ini sangat besar. Blok Pasar Lama saja ada 3 blok dengan 9 tingkat.
Dan ada juga blok-blok baru yang sama besar dan berdekatan. Jangan lupa juga di kawasan luar atau kaki lima. Masih ada juga penjual yang dipanggil pedagang kaki lima yang menjual pakaian, makanan dan lain-lain. Jadi itu dia, kita dah habis shopping. Kita tak boleh banyak kali ini. Tapi tak apa, kita sedih-sedih dulu. Mungkin lain kali kita boleh datang lagi. Jadi itu dia, saya dah bawa anda semua ke dalam Pasar Tanah Abang. Di antara pasar yang terbesar di Jakarta ini. Mungkin ada rezeki, anda semua pun boleh pergi juga. Alhamdulillah, hari kedua kami pergi ke Pasar Bangkinang, Kampar, Indonesia untuk membeli pasar pagi untuk membeli ikan salai. Bermacam-macam jenis salai, ikan salai untuk dibawa balik ke Malaysia. Alhamdulillah, saudara, anak sepupu teman kami pergi bershopping di pasar pagi. Ini kakak, yang ni ikan baung, ikan pating. Yang ni anak saudara, tolong pilihkan ya. Alhamdulillah, kami memborong bermacam-macam jenis ikan salai. Alhamdulillah ya, di sini harganya, sebab dekat Malaysia ikan salai ni tak banyak macam dekat Indonesia ya. Alhamdulillah, ni anak buah juga yang duduk di sana yang menemani kami membelikan. Alhamdulillah, syukur ya, esok kami dah nak berlepas balik ke Malaysia. Aku sekarang di pasar, mau cari ikan dulu. Gratis, percuma. Bang, ikan bang. Ikan apa? Kakak punya? Siapa punya nih? Ikan apa, Bang? Hah? Ikan apa? Gimana kalau aku boleh membeli sekarang semuanya? Berapa? Semuanya? Ya, berapa? 7 juta. Ya. Oke, bungkus semua kita bagi gratis, boleh? Beneran? Ya, aku mau pulang Malaysia nih. Ini siapa punya nih? Saya. Ibu punya? Iya. Udah berapa lama jual? Hah? Udah berapa lama jual? Lumayan lama, Bang. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Oke, hari ini adalah hari ibu. Aku bungkus semua. Kita bagi orang boleh ya? Tantangan diterima, tantangan diterima. Panggil bang, panggil. Ini mau ikan gratis. Assalamualaikum. Ambil bang. Ikan apa mau bang? Ya halal bang. Habisin semua nih, kita habisin semua. Bapak, Pak ikan pak. Dikit-dikit ya, kongsi-kongsi ya. Abang-abang, kakak, kongsi-kongsi ya. Bismillah. Bismillah. Sikit-sikit. Bismillah. Allahu Akbar. Sabar bu. Rezeki alhamdulillah. Wah. Udah habis. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Aku dari Malaysia. Bila terima kasih orang Malaysia bila. 6, 7, 9, 10. Kini 1 juta pegang 10. Amin. 2 juta. 3, 2, 9, 10. 3 juta. 1, 2, 9, 10. 4 juta. 1, 9, 10. 5 juta. 9, 10. Okey, 6 juta. 1 lagi 9, 10. Okey ibu, ini 7 juta ya bu. Saya beli halal ya. Ya, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Amin. Mau enggak kalau aku borong lagi? Aku borong semua ni. Mau enggak? Orang Malaysia banyak datang ke Jakarta sebab orang Malaysia banyak duit. Mungkin betul dan mungkin tak betul. Sebenarnya ada je orang Malaysia yang taklah kaya mana pun tetapi mampu sahaja datang ke Jakarta disebabkan satu perkara yang sedang berlaku sekarang, iaitu ringgit Malaysia yang agak mengukuh jika dibandingkan dengan rupiah Indonesia. Kalau korang nak tahu, nilai rupiah pada bulan Oktober tahun lepas ialah 1 juta rupiah bersamaan dengan 302 ringgit. Tetapi pada bulan Oktober tahun ini, nilai 1 juta rupiah bersamaan dengan 272 ringgit sahaja. Ini bermakna kalau dibandingkan tahun ini dengan tahun lepas, rakyat Malaysia telah jimat hampir 30 ringgit untuk 1 juta rupiah. Maknanya kalau orang Malaysia nak tukar 5 juta rupiah dan bawa ke Indonesia, mereka dah jimat hampir 150 ringgit. So, inilah antara sebab utama kenapa rakyat Malaysia selalu dan suka datang melancong ke Indonesia. Bukan sebab diorang kaya sangat, tetapi alhamdulillah dengan keadaan semasa ni, duit Malaysia lebih
agak besar sedikit berbanding dengan duit Indonesia. Apa-apa pun keadaan begini sebenarnya menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagi pihak rakyat Malaysia pula, mereka lagi senang untuk datang ke Jakarta kerana duit yang mereka akan dapat dan untuk dibelanjakan lebih murah. Dan juga kepada rakyat dan juga peniaga-peniaga di Indonesia, mereka juga akan mendapat manfaat daripada limpahan pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke Indonesia. Okey, jadi rakyat Malaysia apa lagi? Jomlah datang ramai-ramai ke Indonesia. Nak melancong pun boleh, nak main golf pun boleh. Kalau nak main golf, jangan lupa hubungi kami. Alright.